Aku rasa macam ragu-ragu nak buat video kali ni. Sebab aku takut nanti bila ramai tahu tempat ni, lagi susah lah aku nak makan sini. Ini antara nasi kandar favourite aku. Boleh dikatakan top 3 lah nasi kandar dalam list aku. Cuma sini style dia lain sikit. Dia tak banyak kuah yang korang boleh campur tu. Tapi dia punya kari ayam dengan kari ikan je dah memang padu. Tak payah nak campur-campur dengan kuah lain. Sini dia operasi kedai dia kejap je. Aku rasa dalam pukul 11 sampai pukul 3 je. Tapi kat sini, kalau korang datang pukul 2 macam tu, selalu lauk dah habis dah. Tinggal nasi dengan ayam je. Tengok ni, aku datang pukul 1.40 tau. Semua lauk dah habis. Ayam pun dah habis. Jadi aku tengah tunggulah untuk dia masak yang baru. Sini benda paling top selling and paling sedap yang menyebabkan orang suka beratur panjang, ialah ayam masala dia. Kebanyakannya orang datang sini memang beratur panjang-panjang sebab ayam tu je. Ayam dia sumpah padu. Disebabkan aku datang lambat, aku cuma dapat ayam dengan nasi je. Ayam pun aku dapat seketul macam ni je. Selalu aku ada 2 ayam. Aku malas lah nak tunggu sebab aku ada kerja lain. Tapi ni pun dah kira padu dah ni. Ayam dia aku dapat panas-panas lagi sebab baru masak. Dari dulu sampai sekarang, ayam dia memang rasa konsisten. Korang kena try datang sini. Tapi jangan bagi tahu ramai orang tahu. Nanti kan lagi cepat makanan sini habis. Sini aku boleh bagi rate 9/10.